Sebelum ni Miza pernah terperangkap dalam kegelapan. 4 bulan Miza pernah terlantar sakit akibat GERD dan juga anxiety. Mungkin ramai yang tak tahu kenapa Miza Huzairi ni mengeluarkan produk dia sendiri iaitu Stevia. Diorang hanya tahu, oh sekadar nak jual je ni. Bukan. Mari Miza cerita. Sebelum ni Miza memang aktif dekat YouTube channel. Miza adalah content creators yang di mana Miza suka buat food review. Miza review makan sana, Miza review makan sini. Miza tak hiraukan pengambilan gula, kalori dalam badan Miza. Sampailah satu tahap, Miza perasan berat Miza semakin meningkat. Pipi Miza pun rasa nak meletup dah. Dan pendekkan cerita, Miza nak cerita perjalanan hidup Miza bersama Stevia. Satu hari, Miza decided nak kawal portion makan. Kononnya nak diet lah. Jadi satu pagi, Miza ada buat kopi tau. Miza ada buat kopi yang sangat padu tanpa ada gula. Kononnya Miza research dekat bahagian Google, apa minuman yang terbaik untuk kita diet. Oh, kopi tanpa gula. Kalau korang nak tahu, Miza bukanlah penggemar kopi. Miza tak pernah langsung beli kopi. Dan rumah Miza tak pernah ada kopi pun. Miza bancur air kopi yang sangat pekat tanpa gula. Miza minum. Dan selepas beberapa minit, Miza terus diserang sangat-sangat pedih dekat bahagian ulu hati, iaitu GERD. Miza tak tahu pun itu GERD. Sampaikan Miza tak boleh bernafas. Rasa macam ditoreh-toreh dekat bahagian ulu hati Miza. Mula-mula Miza abaikan sakit tu. Miza baring. Dan Miza ada sahabat Miza Intan. Sampailah beberapa minit ketika itu, Miza rasa dah makin worse. Jadi Miza suruh Intan bawa Miza ke hospital. Miza digegaskan di Kecemasan, Hospital Kajang. Dan Miza tak mampu berjalan pun. Hanya sebab Miza teguk secawan kopi pekat padu. Dan doktor diagnose Miza ada GERD. Ketika itu doktor terus konsult Miza untuk tidak mengambil gula tinggi, bergula putih dan juga tenusu. Jadi Miza masa tu termenung. Miza kata, aku adalah content creators, aku buat food review. Macam mana aku nak buat food review kalau semua benda aku tak boleh makan? Balik daripada rumah Miza termenung. Apa makanan yang Miza nak makan? Bermulalah perjalanan Miza yang sangat-sangat worst. 4 bulan guys, Miza terlantar sakit, berperang dengan sakit GERD anxiety. Jadi start daripada tu Miza research apa makanan yang boleh Miza gantikan dengan gula putih yang sihat untuk pesakit GERD macam saya. Jadi Miza terjumpa Stevia. Miza research dekat TikTok, Stevia. Miza research dekat Google pun keluar Stevia. Tertarik untuk membeli Stevia. Pada waktu tu Miza membeli Stevia orang lain. Start tu Miza research kenapa pesakit GERD tak boleh ambil gula putih. Dan terkeluarlah video daripada Dr. Ju. Dan anda boleh research sendiri. Korang boleh research sendiri Dr. Ju. You juga tidak boleh makan gula. Bila gula masuk dalam perut you, dia adalah satu inflammatory. Dia kata gula putih adalah makanan kepada bakteria jahat yang ada pada usus pesakit GERD. Miza gantikan gula putih Miza yang ada dekat rumah. Miza beli Stevia orang. Miza hari-hari Miza akan minum air jus buah naga. Kadang-kadang memang Intan sahabat Miza, dia akan bancur, dia akan blend buah naga dengan Stevia punya titisan. Hari-hari Miza tak pernah skip pun. Alhamdulillah, slowly daripada double ke triple XL, Miza jadi M, Miza jadi S. Jadi start pada tu Miza ada terlintas, andai katalah kalau Miza kembali sihat, boleh bekerja, Miza nak keluarkan produk Stevia Miza sendiri. Hari ni Miza dapat keluarkan Stevia Miza sendiri, berjaya bantu ramai pesakit kencing manis, GERD, anxiety, sakit jantung, orang yang tengah diet, orang yang ada masalah obesity pun membeli dengan Miza. Jadi korang dah boleh tahu dah kesan dia bila kita ambil gula yang berlebihan berbanding Stevia. Stevia korang boleh buat dalam minuman ataupun dalam masakan. Miza nak tunjuk cara-cara macam mana korang nak bancur air ataupun masakan. Tapi untuk video kali ni, Miza nak bancur air menggunakan Stevia Miza Huzairi untuk korang. Jom Miza tunjuk. Yang pertama, Miza dah readykan ais batu. Tak bunyi pula. Readykan lemon. So jom kita buat air untuk korang. Yang pertama, korang kena masukkan lemon. Masukkan lagi. Kalau nak lagi padu, korang perah lemon ni sebelum kita masukkan air.
Okey, lepas dah perah, air. Masukkan air mineral kat dalam ni. Lepas tu, jangan letak gula putih. Korang boleh titiskan stevia by Miza Huzairi. Ramai yang tanya, Miza, berapa titis nak kena titis dalam minuman saya? Saya selalu buat air kopi, air latte, Nescafe OIS, air sirap lah. Ikut pada kapasiti korang dan tahap kemanisan korang. Sebab benda tu sangat subjektif. Yang paling penting, jangan risau. Tak ada kalori. Untuk secawan yang macam ni, Miza selalu titiskan 2 titis. Sudah cukup, sudah memadai. So, jom kita titis. Tadam! Sedikit info Miza nak bagi tahu korang. Kalau stevia original haruslah berwarna keperangan. Dan Miza punya stevia bukan hanya stevia sahaja, dia ada monk fruit dan juga vitamin C. Wow, vitamin C tu baik untuk kulit wajah korang. So jom kita titiskan. 1, 2. Serius lah, 2 titis je boleh maniskan air ke? Jom kita kacau. Oh, Miza lupa lah ambil straw. Sekejap ya guys. Okay, kita dah ada straw. Lepas korang dah titiskan stevia, korang dah boleh kacau. Wajib kacau tau. Bagi dia sebati. So, korang dah boleh nikmati dah air korang tanpa kerisauan. Okey? Jangan risau, stevia itu tidak ada kalori. Dan selamat digunakan sebab dia berasal daripada pokok stevia. Jom kita minum. Manis dan sihatlah sayang. So, korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning Miza Huzairi ataupun dekat